Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bulan Ogos kembali membawakan semangat kemerdekaan dan cinta akan negara. Saya Kisha Kasih Atirah bersama TV PSS Science akan membawakan liputan perasmian sambutan Bulan Kebangsaan dan Bulan Bahasa 2026 SMK Tranghilis. Ayo kita saksikan kemeriahan sambutan pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan seketikanya merancangkan Bulan Kebangsaan dan Bulan Bahasa Tulisan SMK Tranghilis bagi tahun 2026. Merdeka, merdeka, merdeka. Dengan berlangsungnya gimmick sebentar tadi, maka bermulalah secara rasmi sambutan Bulan Kebangsaan dan Bulan Bahasa 2026. Semoga sambutan ini menyemarakkan lagi semangat patriotisme, perpaduan dan kecintaan terhadap bahasa dalam kalangan warga SMK Tranghilis. Selepas ini kita saksikan pula persembahan dan nyanyian lagu patriotik daripada murid-murid. Tahan berjampan depan. Merdeka! 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 Begitulah kemeriahan sambutan kita pada hari ini. Semoga semangat patriotisme terus hidup dalam diri kita bukan sahaja pada bulan Ogos tetapi sepanjang masa. Saya Kisha Kasih Atirah bersama TV PSS Science mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan dan Bulan Bahasa 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jumpa lagi dalam liputan TV PSS Science.